Lepas tu bila kita meeting, jumpa Majlis Perbandaran ni, pegawai semua, PBT ni, kita dapat notis suruh keluar dalam masa tempoh 3 bulan. Macam mana pun dah kita nak bawa anak-anak, yang 40 orang kita nak keluarkan apa sebagainya kan, nak cari rumah lagi dengan sewa. Sekarang ni bukan dapat pun 1,000. Dan sampai masuk tahun kedua, kanser saya merebak ke kulit. Yang kita panggil dagu biru, wanita yang perlukan perlindungan, maknanya yang terdiri daripada masa rohul, remaja, rebaya, bapa, umur, yang semua marah, bawa makan anak, semua ada. Tapi paling awal kes pertama saya umur 12 tahun. Allahu Akbar, dah jenam. Dirogol oleh ayah kandung dan abang kandung. Masuk berita. 12 tahun. Okey, ni tak boleh terima. Memang tak boleh terima. Abang ipar dia pun. Yang abang ipar ni, yang adik dia dijadikan adik ipar dia ni mangsa seksual. Kakak kandung ambil gambar video, upload 100 video dengan aku. Sambut kan dia tengok suami dengan adik dia. Masa kena tidur kena ikat tu kenapa? Sebab katanya perempuan tak ada tidur. What? Yang ikat kau siapa ni? Kakak? Bukan kakak ipar, kakak. Oh, tak lembut. Kakak lah, kakak kandung. Apa beza rumah mak angkat dengan duduk dengan ibu? Beza dia macam kalau duduk kat sana makan pun makan biasa-biasa. Dekat sini ni dia lagi mewah. Nampak tak? Kalau ada program. Kalau ada program. Selain daripada berniaga tu, awak minat apa? Awak nak jadi apa? Awak rasa kalau awak dah besar, awak rasa awak nak jadi apa? Mak? Apa? Apa dia? Dia nak jadi penyanyi, nak jadi artis pula. Ya, so nyanyi sikit ya. Kita berada di sini guys. Persatuan Kebajikan dan Perlindungan Rumah Jalinan Kasih Anak Yatim Miskin Selangor. Waktu makan tengah hari. Assalamualaikum. Tengok anak-anak kita makan apa ni? Makan apa ni? Dan mereka amat-amat memerlukan bantuan daripada anda semua. Hai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share Idamo and World. Hello, Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Hari ni 12 hari bulan 11, hari Rabu. Okey, sekarang ni kita pagi ni ada kempen orang kata menyantuni Rumah Jalinan Kasih Anak Yatim guys. Ini kita bersama Cik Dah. Okey. Tapi pagi ni kita akan ada briefing dulu dekat restoran Q Bistro. Mungkin orang kata sambil makan-makan dulu dia bagi briefing dulu macam mana dia punya atur cara hari ni. Okay guys, stay tune. Kita tengok apa yang berlaku kat sana. Okay. Yes. Okay guys, kita dah sampai kat Q Bistro. So apa lagi? Kita soru dulu. Okay. Kita masuk, kita soru dulu. Okay guys, kita dah habis breakfast. Sekarang kita nak pergi ke rumah anak yatim. So stay tune, kita jumpa kat sana. Yes. Okay guys, kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Terima kasih sudah hadir. Mari-mari. Kita dah pergi mana ni? Kita nak pergi ke rumah Jalinan Kasih. Tengok, adik-adik kita berniaga. Nampak Aisyah tu, nampak? Tu order dekat atas.
Kita sudah sampai. Tak mana? Salam. Bagi mana salam. Itu bukan Syafiqah itu. Buat apa Syafiqah? Bukan. Bukan eh? Oh. Tukar. Ingatkan Nur Kasih. Allah, terima kasih banyak. Ada juga datang-datang tu apa? Ada pula masuk mana-mana. Sekolah budak-budak perempuan. Hari ni ada yang sekolah sebab SPM. Sekolah menengah ni diorang macam ada rotation kelas diorang lah, sendiri berganti. Maksudnya sekolah rendah semua pergi lah. Kita ada yang budak pasti, budak sekolah yang Ini daripada umur berapa tu? Daripada 4 tahun sampai ini dah 15 tahun dah sebenarnya. Kita punya persatuan ni dah 15 tahun dan dalam masa tempoh 15 tahun tu dah 5 kali berpindah randah sebab kita biasalah rumah macam ni. Sebab dah pernah pergi dekat rumah anak yatim tak dekat Ceras, tapi rumah it's asrama rumah yang bawah lah. Rumah teras lah, kawasan taman perumahan. Ya, dekat perumahan tu dah cukup. Ceras kat mana? Somewhere in Badatul Razak yang ingat tak kita ada syuting Badatul Razak yang bukan rumah apa tu? satu kan satu ada rumah orang tua kat situ pun ada. Okey, itu dekat Seri Kedangan, betul? Sungai Long. Tak ingat. Kalau Badatul Razak, rumah warga emas tak ada. Yelah, Sungai Long. Tapi kalau rumah anak yatim, dia di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu fully sponsored by government. Itu rumah Tengku Budriah. Dia semua kat dalam tu ada kadang. Kan mana macam warga asing pun dia ada. Yang tu ada anak yang dekat situ. Situ ada anak HIV yang benda yang itu kan. HIV tu yang dekat Ampang, Kuala Lina tu. Kalau macam Titi Wangsa tu rumah Titian Kasih. Macam ni dah ini yang 15 Ini Jalinan Kasih ni 15 tahun bermula daripada Taman Megah. Taman Megah Batu 10. Lepas tu kita dah duduk sana hampir 8 tahun dugaan suruh keluar sebab jiran sebelah tak suka. Sebab anak bising lah, macam ada orang ni nak mati dengan tenang lah, apalah semua. Jadi macam isu-isu tu kita ni bertahan sekejap lagi walaupun JKM kata nak buat macam mana. So bila kita mesyuarat bersama Majlis Perbandaran sebab yang meluluskan untuk penempatan Majlis Perbandaran yang melibatkan dengan penduduk punya concern. Lepas tu bila kita meeting jumpa Majlis Perbandaran punya ni pegawai semua PBT ni, kita dapat notis suruh keluar dalam masa tempoh 3 bulan. Macam mana faedah kita nak bawa anak-anak yang 40 orang kita nak keluarkan apa semua bagaikan, nak cari rumah lagi dengan sewa. Sekarang ni bukan dapat pun 1,000. Sini ada Okey, ni di bawah Majlis Perbandaran Kajang. Selangor. Selangor. Maknanya dengan zakat Selangor ada. Zakat Selangor. Okey, zakat ni dia bukan dia every month tau. Ada orang kadang ingat zakat macam tiap bulan dapat kan. Okey, zakat ni dia setahun sekali. Maknanya yang merupakan macam geran pemberian diorang tu pun melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Maknanya kami ni berdaftar di bawah Yayasan Islam Darul Ihsan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. So bila kita nama NGO, maknanya Persatuan Kebajikan Rumah Jalinan Kasih Anak Yatim dan Miskin ni, dia proses dia macam itulah berdaftar. So bila kita nak minta personally dengan zakat, kita tak boleh sebab kita ada Saya dah interview awal pula. apa kita borak-borak je. Sembang-sembang, pengenalan Sebab dah buat banyak dengan majlis dengan zakat Selangor. Dah banyak buat dengan diorang. Zakat Selangor ni memang dia bantu untuk kawasan Selangor. Tapi macam rumah kebajikan ni, you kena berdaftar dengan satu-satu yayasan. Maknanya dia akan salurkan zakat. Okey, macam zakat Selangor, dia akan bantu kepada yayasan Islam. That's why kita ni bukan direct. Direct tu zakat kebanyakan yang personal ataupun macam syarikat corporate. Ada try lah, saya boleh try lah kalau kata. Sebab baru-baru ni saya cuba nak mohon zakat untuk dapatkan bantuan lagi 300,000 je sebenarnya bangunan kita ni. Kita beli bangunan ni pun selepas 5-6 kali kita berpindah. So saya kata saya dah tak nak duduk lagi kawasan taman perumahan. Bila kawasan taman perumahan, dia banyak proses, banyak dia punya bioklasi dia. Ini tak kena kan. Yang lain semua dah lulus kan, bomba dah lulus, tu semua dah lulus. Tiba-tiba MPKJ bila dapat aduan daripada penduduk, walaupun ini pasal 50 aduan orang penduduk lah, aduan penduduk. Maknanya kalau aduan penduduk
tu seorang yang buat aduan mengatakan okey rumah ni bising, saya tak boleh nak tidur dengan tenang, nak hidup dengan tenang apa semua bagai. So Majlis dia datang, dia tengok macam tu, kadang macam kita lah hari tu. Lepas pula untuk bangunan Okey, yang ni. ini kawasan kita panggil commercial land. Bila commercial land ni dia tak melibatkan concern penduduk. Maknanya kita tak perlu dapatkan tanda tangan penduduk kat sini semua bagai kan. And then sini banyakkan operasi dia orang office hour 9-5. Kita 24 jam. Jadi selepas pukul 5-6 tu memang keadaan sunyi lah. Kecuali kedai makan lah kan. Kedai makan pun tak adalah ganggu kita pun tak ada. Lagi satu kalau macam keriuhan anak-anak pun tak adalah dengar sangat. Macam compare jiran kan. Ramai kan macam tu. So tu proses. Bila dah lulus BBT, Bomber, Majlis Perbandaran, KKM, and then barulah kita lulus dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bila dah lulus dengan Kebajikan Masyarakat tu barulah kita ni akan diberi geran dana. Geran ni pun merupakan sebenarnya orang pun tanya, JKM tak bantu ke? JKM tak bantu. Dia siapa yang menguruskan dia akan tahu. Siapa yang dah masuk dalam bidang lingkungan dia akan tahu. JKM ni dia akan bantu geran, mana dana. Dana tu lebihkan kepada pembelian barang makanan. Faham. Kadang Kan? kita perlukan duit. Sebab satu hari anak-anak kalau ikut JKM satu hari makan 6 kali. Pagi, pukul 7, pukul 10, pukul 12 makan tengah hari, pukul 3 minum petang, pukul 7 makan malam, pukul 10 sapu. Dia nak 6. Satu hari dulu RM10. Sekarang ni saya rasa 8 ke berapa macam tu lah. Kadang-kadang kerajaan awal kan. Okey, ada 3.3 juta untuk rumah-rumah kebajikan. Tapi rumah kebajikan yang lulus pendaftaran saja. So macam kami, macam mana nak lulus? Kalau 2-3 tahun kita nak renew, ada je jiran komplain. Lepas tu pula nak buat proses tangga kecemasan apa semua benda tu bukannya you okey datang buat kan. Tak ada, nak kena duit. Tangga ni 2-30 ribu Itu dari segi makanan lah. Kalau macam belanja anak-anak sekolah. Okay, belanja sekolah, itulah kita memang kita punya sumbangan memang 90% daripada sekolah orang ramai. So 10% tu contribution kita sendiri. Maknanya daripada allowance yang kita dapat, itulah yang kita contribute balik dekat anak-anak. Maknanya untuk cover contoh transportation kat sekolah, anak-anak boleh makan minum yang harian apa sebagainya yang tak cukup. Sementara orang nak hantar barang-barang mentah ke makanan kan, kita kena belilah, tak kita nak tunggu je macam tu. That's why kami lately dalam 3 tahun lepas ni kita orang berniaga kecil-kecil. So kalau kami dah tengok kita ada putra, hari ni kita tak buka tapi tengah hari tu kita buka lah. Ayam genteng ni ada masak ni. Catering pun kita ambil. Catering pun kita buat. Lepas tu kita ada satu kedai makan dekat Sungai Besi. Maknanya signature kita memang patin terkoyak. So brand ni dulu pun pernah jalan mana-mana carnival memang kita masuk. So yang bekerja ni anak-anak tolong juga Anak beranak, menantu. Saya orang luar tak ramai. Dulu kita memang ada orang luar macam ibu tunggal yang kita bantu orang duduk dengan kita masalah masalah kerja apa rumah tangga, kes kependeraan, macam penganiayaan, pengabaian kita ada. Tapi diorang tak lama lah duduk. Sebab menjaga anak-anak ni kita kata mudah lagi. Bila kita tegur atas kesalahan, okey macam ibu kadang payah juga nak terima. Betul. Terutama kalau kes-kes yang macam suami terlibat mendadak. Ya. Masa keganasan rumah tangga dia punya traumatik tu dengan keadaan diri yang macam tak berdaya ke, tak boleh berfikir ke, kemalasan ke, itu kadang susah lah kita nak train. Macam dekat dalam ni yang jaga puan berapa orang? Saya, lepas kita ada seorang ibu tunggal tu, dia dah memang lama dengan kita since 12 tahun dah. Anak dia lah ibu tunggal tu. Lepas tu dia ada anak dia 2 orang kat sini. Dan menantu saya, anak saya menantu 2 orang, anak 3 orang. Lepas tu kita ada anak yatim piatu yang berkhidmat balik dengan kami. Dia duduk dengan kita pada umur 8-9 tahun macam Madi ni. Lepas tu macam Siapa Mini. Madi? Angkat tangan. Okey. Madi umur berapa? 20 dah. Madi dah kerja? Kerja sini lah. Dia dengan ibu lah. Ibu. Ni ibu kat ni. Lepas tu Nini hari ni dia cuti, dah seminggu dia cuti ada urusan. So dia pun yatim piatu duduk dengan kami masa umur dia 15. Sekarang ni dia dah 27. Madi ni yatim piatu. Madi anak yatim, which is dia duduk. Madi duduk dengan ibu bila 8 tahun 9. 9. Sekarang ni 20. Dia siapa yang tak ada bapak ke Ayah. Ayah. Dia ada 3 beradik duduk dengan kami. Ibu? 2 adik. Ibu ada kat sini ke? Ibu bekerja. So dia ada 6 beradik.
Tak nak Setiga dengan tak nak adik dia. tak nak pula ibu datang ambil duduk balik. Selagi mana kita di apa dia rasa dia boleh nak bekerja dengan kita, bekerja dengan kita lah. Lagi satu. Tapi boleh lah dia kalau nak balik dekat ibu boleh lah. Boleh. Masa cuti kita bagi cuti, macam minggu lepas kita bagi dia cuti seminggu. Kita ada rotation lah untuk cuti kan. So tak adalah budak. Kalau itu kan memang kita 24 jam. Memang sebenarnya 365 hari mana ada cuti, tapi kita ni since budak sekolah ni tak ramai yang kita nak uruskan. So mana-mana yang setahun ni kita bagilah cuti. Tak ramai pun setahun kita, kaki tangan kita dengan AJK semua kita ada lebih kurang 10 orang. Sihat-sihat anak-anak ni. Makan. Semangat. Makan tolak batu dengan kayu setakat insya-Allah. Kan. Kadang-kadang ada tempat tak ada pun macam tu, nampak tak terurus lah. Tapi ni alhamdulillah tengok Saya sihat. kat sini kebersihan, disiplin, attitude ke apa semua memang kita terapkan. Kalau tak betul memang kena lah hari-hari lah macam tu. Dia cakap juga kadang yang datang ni yang terlambat, yang tak bersekolah, lepas tu dah lama kat luar tu yang terdiam, dia terlibat dengan negara-negara macam sekarang ni rokok, duit, lepas tu kegiatan sosial yang lain. Tapi ni semua warga negara lah, tak ada yang ada Semua datang kat kita tu sama ada rujukan tempat kepada masyarakat atau rujukan orang ramai ke semua tu daripada badan NGO lain kan. Kita nak bentuk disiplin tu tahu je lah faham lah macam mana kan. Anak kita pun kadang dalam 5 orang seorang kita dua anak pun sendiri pun dah kita terpekik-pekik kan. Ini kan 40 orang macam-macam. Berapa lelaki berapa perempuan tu? Lelaki kita ada 18. Yang SPM ni kita SPM tahun ni ada 6 orang. Lepas tu kita pun dah ada 6 orang yang berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Alhamdulillah. So ada 2 orang ni lagi 3 tahun lagi baru nak graduate. Okey. Lepas tu kita pun pernah uruskan anak-anak yatim yang berkahwin. Ada juga orang yatim piatu kan, keluarga semua serah pada ibu lah, serah pada ibu. Kita ada juga macam yang keluarga hantar makcik dia tak pernah tengok juga, tak pernah ambil. Setiap kali cuti sekolah ke, cuti raya ke, saya ada lebih kurang dalam 15 ke 20 orang yang tak balik. Jadi dengan kami lah. So hari raya ramai. Hari raya kami lah. Dulu 5 tahun lepas saya kerap bawa balik. Tapi bila sekarang ni kalau nak bawa balik 15-16 orang, rumah mak dua kecil satu hal. Lepas kalau ipar dua balik, terpaksalah bawa 2 van. Tapi penerimaan family macam mana tu? Setakat ni alhamdulillah lah. Masa mula tu mak saya sendiri pun macam Yelah. orang nak jaga lah. Sebab dia pun tak faham dengan situasi kan. Saya in the first place kata orang bukan impian tau sebenarnya nak buka rumah ni. Macam mana nak tanya juga tu. Tak I was semua orang breast boleh cancer buat. survivor. Saya ni masa treatment cancer, kita macam tahun pertama bila detect cancer, masuk operation cancer payudara. Bila cancer, lepas tu macam bila kita nak bekerja, saya terpaksa melepaskan jawatan. Dulu saya dengan Selcom. Kan, kita Yudan Ramli. Memang bahagian yang memang saya mesti ceburi lah sebab saya pengalaman daripada Meskom kan. IT kan, public relation. So Meskom jangan main-main patut bercakap pun lancar. Dia bercakap macam tu. Saya rasa sekarang puan dah jadi pengacara dah sekarang. Nak pergi bincang pula anak orang dek-dek pun tak boleh nak jaga. So bila senang aku buat kerja. Tak payah tanya. Lepas tu dah biasa bekerja tau puan. Ya, faham. Macam Allah bosannya apa nak buat. Saya pun masa tu sedang treatment dengan kemo, radioterapi semua bagian kan setahun. Bila cakap dengan husband nak kerja, nak buka taska, semua dia tak bagi. Dia kata as long that you belum boleh declare lagi as Because you tak boleh stress. Orang cancer memang tak kan, stress. tak boleh kan. Yes. So cakap tak apalah, tak nak lah. Ni semua husband tak payah. Selagi you tak sihat, besok nak kerap ke hospital semua kan. Just relax kat rumah. Itulah dekat rumah duduklah macam masak lah, tapi kita sendiri nak makan, bagi orang lain makan, bersama jiran-jiran kan. Dan sampai masuk tahun kedua, kanser saya merebak ke kulit. So lagi sekali kena buat biopsi, apa semua bagai, hospitalization 2-3 bulan, lepas 6 bulan, 7 bulan tu recover. Bila recover tu masih lagi tu keinginan nak bekerja, nak apa semua. Lepas tu nampak satu iklan memerlukan sukarelawan menguruskan rumah anak yatim seramai 5 buah rumah, sebanyak 5 buah rumah, 360 orang anak-anak yatim asnaf. So saya masuk yayasan tu bekerja sebagai customer service corporate.
makna urusan semualah dari segi dana, dari segi program anak-anak, semua bagai kan daripada situ. Kita buat lawatan-lawatan ke 5 buah rumah ni. Dia belanja program-program. Terlibatlah dengan pusat zakat sebab terlibat dengan JKM, so that's part of pengalaman saya lah kat situ kan. So hampir dalam tempoh 2 tahun tu kanser saya menyerang ke kulit ni tadi, dia merebak semula. So kerak pensal lah, kerak apa semua bagai. So terpaksa lepaskan jawatan. Bila lepaskan jawatan tu, bila dah duduk rumah tak boleh diam kan. So cakap dengan kawan yang kerja yayasan sama dengan saya, dia pun turut berhenti. Cakap kenapa berhenti? Akak tak ada, bosan lah cakap pada tu. So dia kata, why not kita buka rumah anak yatim, nak kita buka sini sebab kita dah tahu dah ni mana-mana pengurusan yang ni kan, kita boleh belajar. So start daripada situ lah. Sampai pada situ, dapat pula sebelah rumah yang saya duduk ni kat Taman Megah tu, dapat kat situ, kita ambil anak perempuan je dulu. Dulu kita ambil anak yatim piatu je. Kita tak ambil yang asnah, terabai ni apa semua. Tapi bila selepas 3 tahun, kita ambil anak lelaki, bila ada kes pengabaian, bila ada kes penderaan, daripada situ kita tengok kadang anak yatim ni dia, kata orang, keadaan dia tu bertuah sedikit lah compare daripada asnaf ni yang terabai ni kan. Macam anak yatim ni, kalau anak yatim tu mak ayah meninggal pun ada pakcik, ada mak saudara, ada kakak, ada apa pun. Macam yang asnaf ni dah tak well educated. Lepas tu kadang ibu-ibu ni yang jenis macam duduk pasang-pasang kampung ni, ataupun yang memang dah kena dera ke apa semua, dia punya pemikiran tu memang is very down lah. Dihantarkan atau memang dia hantar. Lepas 3 tahun tu saya pernah menguruskan yang kita panggil WPP, wanita yang memerlukan perlindungan, maknanya yang terdiri daripada masa robo, remaja, rebaya, bawah umur, yang semua barang, bawah makanan, semua ada. Tapi okey, macam tu kalau contoh anak dia, adakah ibu dia diambil sekali? Sebab kalau yang bawah umur, itulah masa untuk diorang ni belajar macam mana nak mendidik bayi, macam mana nak mendidik anak ni. Kadang ada orang salin je bagi orang. Okey, masuk yang anak-anak yang kita paling awal kes pertama saya umur 12 tahun. Allahu Akbar, dah jenam. Dirobot oleh ayah kandung dan abang kandung. Masuk berita 12 tahun. Okey, ni I tak boleh terima. Memang tak boleh terima. That the first case. Sampai sekarang Ada. Oh tak ada. Sekarang umur dia dah 25 tahun. Dia berkahwin dengan saya punya sepupu juga. Bawa ke Australia, migrate di sana, dia sampai baby. So anak dia sekali lah dengan dia. Alhamdulillah. Anak dia orang Anak aku dah 9 tahun dah. 12 tahun Mak kanser. Saya bertemu mak dia di hospital Kajang. Masa saya duduk hospital tu dalam tempoh 3 bulan, saya tengok tak ada seorang pun datang melawat dia. Kan? Dia kerap menangis, kerap bersendiri. So kita ni, saya kalau hospital tu, tanyalah hospital Kajang tu rumah kedua. Ya, saya tak boleh move on lagi 12 tahun ni tidak. Kan? Saya tak masa boleh brain. mula-mula, Saya tak boleh terima benda tu lah. masa mula-mula tu memang terkejut juga. Kan? Bila 12 tahun. bila dia pun dapat tahu agaknya saya ni buka rumah anak yatim. Tak, waktu dah bertakat tak? Saya memanglah bapak 25 tahun kot, 15 sebutan. Abang dia Henry Geni. Abang dia masa tu 15 tahun. 15 tahun. 12 tahun Ni abang dia dah keluar ke apa sebab dah. Tapi yang peliknya, dia ada saudara mara dekat dia gombak tu. Tapi tak ada seorang boleh datang Tak ziarah. lah pun. Saya tak boleh lah yang 12 tahun ni. Saya sakit hati. Kes pertama saya. Terus macam adalah 15 tahun kan. Ada kita anak yatim piatu jadikan mangsa seksual abang ipar. Kakak kandung ambil gambar, video, upload. Tisu. Sebab Tisu dalam bilik. apa tadi? Bapa? Makcik? Jahat Tak, yang mana yang abang ipar. Kena logo. Yang kena logo tu 12 tahun tu ayah kandung, abang kandung. Abang ipar dia pun. Yang abang ipar ni yang adik dia dijadikan adik ipar dia ni mangsa seksual. Kakak kandung ambil gambar, video, upload 100 video kena upload. Sambut kan dia tengok suami dengan adik dia. Suami kita Tak, boleh masalah tengok tu okey lah. Masalah budak tu umur 12 tahun tau. Okey, yang 12 tahun ni bapa kandung tau. Ya. Bapa kandung tu okey lagi, anak sekali, abang sekali. Cerita lain lah.
mak dia Sakit hati masa lah. tu mak sakit. Atas alasan saya ada kes yang suami ceraikan isteri bila isteri kanser stage ketiga, stage keempat. Anak terbiar je macam tu. Ada kes macam tu. Kan? Kenapa Jadi- kita mati lain? Ya. So kadang kan bila anak-anak ni mana yang tahu keadaan diri diorang sendiri nampak kejadian dia tu. Kita nak Macam mana diorang macam Puan cerita macam ni. Bila dia beranak, adakah ada situasi tu Puan cerita tak dengan saya? Situasi tu Puan cerita tak dengan baby, dengan anak budak yang lahir ni dah Okey, besar? kalau kes macam yang remaja yang datang pada kita, kes yang memang kes-kes rongga dan sebagainya, itu yang dah belasan tahun. Bila dia menjaga anak dia, menguruskan anak dia, membesarkan anak dia, kita kena beritahu dia. Sampai satu masa kena update dengan anak-anak. Sebab saya sendiri pun ada anak angkat yang kes rongga. Anak saya sendiri pun ambil 2 orang anak angkat kes rongga. Sebab budak tu sendiri, keluarga dia sendiri tak nak serahkan kepada orang lain. Memang nak serahkan kepada kami. So anak saya ambil, saya cakap dengan anak saya ambil lah. Sampai satu masa kena beritahu ni, yang berdua ni status dia macam mana. Sebab dia dah ada anak sekarang ni, anak kandung. So jaga pula anak orang yang status macam ni. Sebab yang besar tu umur 6 tahun dia dah pandang baca. Dia dah pandang ingat kenapa nama dia berhenti lain, adiknya berhenti lain. Dia mula menunjukkan sikap memberontak. Ada budak kadang dia boleh terima, mungkin dia boleh berfikir, tapi ni kadang lelaki kan. So dia tak boleh terima, dia memberontak, lari, kemudian sekolah apa semua. Lepas tu pula dah 4 tahun pula, kedua-dua keluarga angkat ni tak sini. So sekarang keluarga angkat ni dua-dua bercerai sebabkan dia dah berbahaya. Angkat dia stroke. So sebenarnya hanya bangkit RM300,000 lagi yang kita nak bayar ikutkan sebelum 2011. Memang kena bayar sederak ke ataupun Dia bagi masa kita tempoh setahun. RM300,000 untuk lunaskan everything lah. Kenapa tak boleh monthly punya ni? Tak, diorang dah sebab diorang beli bangunan ni. Ikutkan diorang kalau jual bangunan ni diorang nak cash. Yang mana yang jual commercial land ni memang diorang nak cash. Kita tak ada terms yang macam sewa beli. Diorang tak tahu ke ni memang tempat anak-anak Tapi kita Kan tu tak macam ada saya kata tadi, cara. rambut sama hitam mati lain-lain. The owner, both the owner ni is a nama Selina. Dia sebagainya kan. Cuma bila dia dengar sini 1.8 dia agak terkejut lah sebab dia boleh let go 1.3 je. Sebab dia kata reason sebab kita nak buka rumah kebajikan. That's why dia kasi kurang. Kalau yang kata kita ada 1.4, itu yang bila Puan buat rayuan ke iklan. untuk kalau kata bantuan daripada zakat ke apa benda melalui NGO. Nah, melalui NGO. Sebab kita pernah cuba hantar permohonan zakat untuk kecemasan kan. Ya. Contohlah kita nak bayar yang late interest dia dekat RM40,000 kita nak bayar. So zakat dia lebih pada individu. Betul. Bukan persatuan. Betul, Ha. betul. Lepas tu kalau zakat macam anak yatim ni, diorang kurang juga dapat bantuan. Sebab diorang melalui waris yang sedia ada. Mana ada atas nama anak-anak ni? Ya, betul. Melainkan kalau kita tak boleh mohon JKM sebab kita persatuan. Ya, betul. JKM semua individu. Ya, betul. Jadi anak-anak ni yang ada simpanan di dengan kami adalah daripada Yayasan Islam Darul Ihsan yang membukakan akaun SSPN itu dia ada. Maknanya duit diorang ni kalau orang bagi sumbangan duit raya ke ataupun ada orang kata okey dia bagi 1,000 untuk 40 orang, kita terpaksa bagi je lah untuk sama rata. So akaun diorang SSPN. Kalau yang buka Akaun SSM orang sendiri persendirian. persendirian lah SSPN tapi di bawah pemegang amanah nama kami persatuan. Mana umur dia 18 baru dia boleh keluarkan. Selalu kami akan guna semula duit tu untuk mereka melanjutkan pelajaran. Kalau dapat macam ni baru-baru ni yang nama orang belajar. Ya, bantu. Betul. Kalau tak bukan kita. Betul, ya. Kan? Nak minta waris, bulan-bulan pun kalau waris ada lebih pun tak Kalau tak bagi. Mula dia abang ipar tu saya dia larikan diri, kita jumpa dia kat kedai makan, kita nak bercerita dia sama dia pingsan. Bila dia sedar tu bercerita dan berbagai, kita bawa dia ke balai, ajar dia untuk buat laporan apa semua daripada sebab dia cerita. Aku juga ada dulu, itu nak saya macam sebab apa dia angkat macam
okey lah, selamat lah sebagai tadi. Entah, bila kali kedua anak tu mengandung, Dah kali kedua pula. dah orang yang sama. Kali pertama abang ipar kata adik ni liar dengan budak sekolah, so berhentikan sekolah. Tak sekolah kena 3. Lepas tu bila kali kedua 17 tahun, kita terpaksa panggil polis lah untuk persiasatan dan semua bagian. So polis yang beritahu mak dia. So bila kita datang siasatan, dia boleh kata saya kes ni tuan macam bukanlah rasa mencabar bagi kami, tapi tak boleh terima akal sebab bila jumpa video 100 video tu nak hubungan antara suami kakak ni dengan adik ipar dia. Yang ambil video kakak kandung. Saya dia mungkin tu memang abang ni bukan calon-calon orang. Dia cakap Very kind. Kaya pun. tu cakap. Jangan ingat orang ada punya pelajaran dia. Dia tak ada pelajaran kat orang. Otak tak ada ke? Tak tahu masa dia orang bukan perkara seumpama macam tu, apa dia fikir? Dia tu cakap dia boleh brain dia tu. Kalau katalah kau tadi macam ayah kandung ni. Anak kau tau. Daripada isteri kau ni. Isteri kau ni sakit ni tau. Kat hospital. Saya bergadai nyawa. Saya tak tahulah. Lepas tu yang kau boleh libatkan sekali anak lelaki kau. Bila kau dah tahu anak lelaki kau buat perkara yang sama apa yang kau buat dekat anak kau, adik dia, kau tak ambil tindakan. Sekali sama-sama. Tak, macam Saya pun tak tahu. Saya ni suami saya ni, anak saya, anak tiri dia. Anak saya umur 17 tahun perempuan. Dan saya cakap, apa perasaan bapak sendiri? macam yang abang ipar tadi. Nak kata tak ada anak, dah ada 4 orang anak. Anak sendiri yang On the same time tu mengandung. anak apa haruan makan anak. Nah, harumkan anak. Ni Ayah kandung, abang kandung. Anak 12 tahun. 12 tahun ni dibuat. Kan? Boleh brain tak? Ada juga anak boleh brain ni. Ada juga kes yang ayah kandung dengan anak umur 3-4 tahun. Itu yang mampus je. Nak mampus mana kalau dah bini dia sendiri pun tak nak bodok dengan pisau ke apa. Kalau aku dah masuk penjara dah, aku yang masuk. Kan? Tak ada seorang ibu tak nak berpisah dengan anak 1, 2, 3 tahun. Tapi sebabkan dia dah tahu suami ni pernah melakukan keadaan yang Yang well educated ya. Macam tinggi. Itulah setan. Kan? Nafsu. Babi setan. Bila agama pula. Kita nak cakap dengan anak-anak. So, anak-anak ni kita nak minta dia lupakan Bila yang anak-anak berlaku. hati termencarut. Hati sakit hati lah. Pun anak yatim kan yang jumpa. Abang kandung lah kira. Satu bapa lain mak. Bukan abang tiri lah. Dia Yang mana kena? maling dengan Apa kena? tidur kenapa? Tidur kena ikat. Mana? Awak pun ada? Kan? Yang malam tidur kena ikat. Oh, You? Adik umur berapa? adik Awak umur berapa? 14. 14. Yang masa kena ikat tu umur berapa? Datang sini. Sini sayang, sini. Sekarang umur 14. 14. Masa sini. Masa kena tidur kena ikat tu kenapa? Sebab katanya perempuan tak ada tidur. Yang ikat kau siapa? Kakak. Bukan kakak ipar, kakak. Oh, tak lembut. Kakak lah. Kakak kandung. Kakak kau tidur tak lasak aku. Asal kau tak ikat dia? Dia jauh umur lah dengan dia. Berapa umur? Sekarang saya 14, dia 44 kot. Kakak ni depression tu kakak ni tak tahu. You punya parents ada? Ada mak bapak? Mak tak tahu kat mana ada dalam meninggal. Oh yang masa yang kakak ikat tu duduk dengan kakak lah. Duduk dengan kakak lah. Ya, dia Ada adik-beradik lain? Kakak saya pergi sekolah dengan dia. Dia kalau ikutkan, dia kalau seorang satu bapa tu kan kira macam adik tiri ke semua banyak. Memang ni, tapi tak tahu orang sampai cakap abang tiri saya, abang tiri gitu macam abang tiri. Okey, arwah ayah kahwin 2. Saya cakap dia depression. Ayah kahwin 2. Anak yang isteri pertama abang berapa orang adik-beradik? 4. Diorang 5 orang adik-beradik. 9 orang adik-beradik. Bukan dia macam kata anak tiri, adik tiri. Ya, betul. Betul adik So sebenarnya adik-beradik.
dia berkahwin besok, abang tu boleh nikahkan Ya, dia betul, sebagai betul, kan. betul. Walaupun dia ada abang yang keluarga kedua. Okey, mak dia orang yang sebenarnya isteri kedua yang terlibat pula dengan dadah, keluar masuk pusat. Jadi mungkin anak-anak ni tak berapa nak suka, tak bagi nak penjagaan dekat diorang, anak-anak ni. So diorang ambil semua tanggungjawab tu dengan perintah mahkamah daripada Jabatan Kepentingan Masyarakat. So dapat, tapi bila dah jaga, diorang ni tak jaga amanah dan tanggungjawab tu dengan elok. Didera, dibalik, So macam mana puan find out yang dia ni kena ikat, dia ambil ni? datang bercerita. Sebab kita bila anak-anak yang datang ni, kita minta dia orang bercerita, luahkan. Maknanya dia orang ni datang daripada JKM ke? JKM refer, lepas tu abang kandung dia pun hantar pada kami. Sebab sebelum ni dia orang ni kat rumah anak yatim lain, tak keluar. Lepas tu kadang anak-anak macam ni, dia memberontak, dia buat perangai, dia buat perkara-perkara negatif kan. Sebab pertama, nakkan perhatian. Kedua, mungkin ada sesuatu yang tak lepas. Macam diorang dihalang daripada berjumpa mak kandung. So mungkin kita faham sebab mak kandung tu akan mempengaruhi anak-anak ni perkara yang tak bagus juga. So mungkin abang tu berfikiran, okey nak elakkan jauh. Tapi anak-anak ni, bila dia dah duduk, kadang dah jumpa kawan yang memang kata orang yang negatif juga. So dia punya perangai pun berubah lah budak-budak. Betul. Macam lalang kalau tak ada orang tua yang guide dia betul-betul kan. So macam rumah kami miskin, saya kata saya memang terangkan itu. So bila dia datang tu, ada tu lah kita Masa tanya dia datang tu apa. kan umur berapa? 11 kan? 12 tahun, 13 tahun. Lama tak tidur kena ikat? Berapa lama? Daripada darjah 3 sampai darjah 5. Diorang ni daripada umur 9 tahun, 7 tahun sampai belasan tahun ni lah. Selain pada ikat apa lagi kena? Dulu pernah kena simbangan panas 9 tahun. Simbangan panas? Sampai kakak tu simbang? Tak bangun tidur? Tidur lama sangat ke? Sebab dia memang susah bangun tidur. Jadi dia orang macam dah malas nak tidur tidur. Simbang kat mana? Simbang kat? Ya Allah. Balik nak ke Tuhan. Subhanallah. Tak ada SPM. Kakak pun kena, kakak pun Tak ada kena. SPM. Duduk sini dengan ibu macam mana? Macam mana? Best duduk dengan ibu. Ada kawan-kawan. Sayang ibu lah. Maafkanlah sayang ibu. Kena tolong ibu dengan cakap ibu tahu. Hebat lah. Macam mana ni? Daripada umur berapa tahun tadi kena ikat? 9. Darjah 3 sampai darjah 6 Pukul berapa tu dia masuk tidur kita boleh ikat? Dia ikat kau ni ikat kaki je, tangan ikat. Tapi saya dengan kakak saya macam tidur kat dalam satu yang selalu bawa pergi camp dengan satu badan Sleeping bag. Sleep bag tu. Saya dengan kakak saya kena tidur bawah tu. Aku tak faham lah, dah ikat kaki. Lepas tu kau letak korang tu. Dia ni Kan, sebenarnya masuk zona. depression lah dia punya yang ni. I rasa macam tu. Habis nak kencing apa semua malam-malam. Habis you pergi toilet macam mana? Nak pergi Toilet? toilet kalau tiba-tiba nak kencing tu. Mana? Tahan. Allah. Kan? Ini aku baru dengar yang ini ni. Pun. Ada lagi? Banyaklah kadang kisah anak-anak kita ni 1001 macam cerita. Terima kasih Kan? 1001 macam cerita. Tapi saya tak nak flashback tentang anak-anak. Iyalah, iyalah. Kan? Bagi saya kalau dah duduk, okay, kita memang nak jaga semangat hayat kita. Ya. Macam yang nak bekerja, datang balik ni kita juga. So, appreciate on that lah kan. Cuma tu saya kata saya nakkan satu penempatan yang memang untuk anak-anak. Kalau boleh pun nak rumah lain ke ataupun nak Tak, stay yang sini? ini pun kira dah alhamdulillah bagi saya dapat penempatan. Kalau ada katalah Ada rezeki, ada rezeki. mungkin kita boleh tambah. Sebab niat saya ni mana anak-anak yang tak berpeluang bersekolah daripada awal, daripada kecil, kita ada dokumen Ya, yang saya terabak. faham. Kita hantar madrasah, sekarang ni kita ada 6 orang anak-anak di madrasah. Macam hadis ni 30 juzuk habis. Alhamdulillah. Tapi tak ada ahli tujuhnya sebab apa? Surat beranak tak ada. Tak buat lagi sampai sekarang. Dah usaha dah Kita apply. dah buat tu. Lately ni pula baru-baru ni bila kita dapat keputusan daripada JPM, Madi yang 20 tahun tadi. perlukan jalani ujian DNA pula. Betul. Memang ya. Satu proses DNA 1,800. Kalau dia 5 orang ada beradik. So umur dia 20 tahun.
mak bapak ada. Mak sajalah. Mak masih hidup. Masih hidup. Kita dah memang dah buat dah. Kita dah bawa mak dia pergi balai polis untuk dapatkan medical report bersalin. Lepas tu pergi balai polis. Warga negara. Warga negara. Apa yang masalahnya? Mak dia ni dulu kahwin bukan warga negara. Oh, takut tu dia takut ni dengan lepas tu anak kahwin di Indonesia, tak declare kat Malaysia. So anak pertama lahir tak buat surat beranak. Sampailah anak kedua, sampai anak kelima. Masuk suami meninggal. Jadi macam mak tu dah tak well educated. Mak dia dulu pernah duduk sama kami masa anak-anak ni kecil. Tapi kesian dia, susah dia nak kerja semua ni Ya, nanti. kalau ikutkan sekarang ni dah boleh dah. Kalau 30 juzuk dia boleh hafaz Quran. Kalau setakat SPM ni, kita ada yang anak yatim yang tak pernah bersekolah. Bila dia ambil SPM selepas habis madrasah, 9A, 8A. Tak ada dulu. Tahun 2011. Mungkin Mak Madi ni insya-Allah saya boleh tolong kot. Kita dah buat dah dokumen dia semua. Sekarang ni nak tunggu mak dia dapatkan endorsement daripada ketua kampung sebab Ya, mak ya, dia nak dapatkan cap, ya, endorse betul, semua. Itu je lah. Sebab Nak yang dapat cap peliknya juga. adik dia nombor 6 boleh pula dia buat surat beranak. Itu yang JPN pertikaikan. Dah apply daripada tahun bila tu? Si Madi. Kita dulu 5 tahun, lepas tu PKP stop, lepas tu bila peralihan perubahan menteri, kementerian, Perdana Menteri semua ubah pula proses macam ni. Mana kita orang tak panjat? Tak apa. Ni lately ni kita dah buat 2 tahun dah. Kesian sebab dia dah 20 tahun ni. Kakak dia 22. Kakak dia ada tak? Ada Kakak dia tak ada, semua tak ada. Dia sekarang ni 5 orang. 5 Kakak tak ada. dia, adik dia nombor 3 tu, Rasul Dewi, kat rumah, Faris dekat madrasah. Adakah 5 ni satu bapak yang sama? Yes. Sebab bapak dia ni, tapi disebabkan ibu dia still lagi warga negara, should be okay. Sepatutnya dapat dah keluar Ya, negara ya, kan. sebab Tapi disebabkan anak yang nombor 6 ni ada surat beranak, mak dia buatkan surat beranak apa semua. So yang 5 ni kena buat DNA. DNA kalau bukan hospital kerajaan, DNA tu bayar macam tak ada apa RM1 je saya rasa kan? Yes. ini 1,800. Sebab Itu JPN yang maklumkan. Sebab dia tak ada dokumen. Dia masih lagi dirate bukan warga negara. Saya tahu. Faham tak? Betul tak? Dia, bukan, dia jadi macam tu. Kecuali kita macam Membantu 4 JKM punya pekerjaan. Yang diorang sendiri pun ada isu-isu anak-anak terbiar, terabai, ibu-ibu tunggal masa-masa jenazah. So bila kita ni ada insight-insight nak buka rumah-rumah seumpama macam ni, 4 orang tak membantu diorang. Sedangkan diorang di bawah kementerian jabatan, kenapa diorang boleh adakan penempatan untuk kes-kes yang macam ni? Diorang ni bergaji yang memang tetap, kerajaan dah bagi, kementerian siap ada dana lagi. Kami kalau sendiri tu sebab tak ramai, tak mampu yang nak buka sendiri. Kalau saya rasa dulu macam ni susah dia, saya mungkin tak terlibat. Tapi Allah gerakkan sebab saya buka rumah ni saya sihat. Sebab buka rumah ni Allah beri saya rezeki. Walaupun kata orang tak kaya tapi cukup berkat. Walaupun saya menjaga hampir 200 orang anak-anak yang keluar masuk kan. Hati saya bahagialah. Dulu saya bila bekerja pagi-pagi stres nak mengharungi jam. Lepas tu nak fikir deadline, nak kena hantar report, nak apa semua bagai lah. Saya dulu pernah siakop duduk kaunter. Pagi-pagi buka di kaunter, customer dah balik handphone. Lain dia kena block. Ini pagi-pagi saya membebel dengan anak-anak. Tapi tu terapi lah untuk saya. Membebel dengan anak-anak, bercakap dengan anak-anak. Luahan kan? Saya ada masa dengan diorang untuk ajar diorang mengaji. Kadang kita berjemaah bersama-sama. Saya ada tazkirah dengan anak-anak. Macam mana saya kehilangan masa 4 tahun saya kanser, 5 tahun saya kanser, tak ada cakap dengan anak-anak sangat apa semua. Sekarang ni mesti bermasa lah untuk saya dengan diorang. Tapi kanser pun dah Alhamdulillah, dah 16 tahun. Alhamdulillah, nampak? Dia sebab apa? Niat kita tu kan, lepas tu Umur kita masuk 60. you happy what you buat tu kan. So benda tu jadi terapi kat diri. Ada nak fikir apa-apa. Saya yang berubahnya untuk terus jalan masa tahun keempat bila kanser saya berebak ke tulang. Kanser saya bertulang. Masa tu anak-anak dah ada sebanyak 31 orang anak yatim. Bila saya bedridden, anak-anak yatim ni dia berubah 390 darjah. Sebelum ni saya ambil anak-anak yatim bersama dia. Yang datang ni terlibat perempuan ni. Kita tak sangka mereka ni akan terlibat dengan rukun, sejarah sosial. Kadang seksual tu kita dengar macam orang tu raba ke sesuatu biasa.
Sampai anak-anak. Tapi bila saya tengok dia tengok saya di sini, dia terbaring backbone dia. Yang berperangai ni di rumah dia. Diorang yang jaga lagi. Dia masakkan untuk adik-adik dia. Kalau tak tahu nak masak apa, sedangkan tekak nak makan asam pedas lagi dia masak apa. Macam mana buat asam pedas? Dia dah terbaring. Berapa macam tu? 7 bulan. Nampak tak? Nikmat dia bila dengan anak-anak ni. Nak sangat anak perempuan sekarang orang bagi saya berpuluh-puluh anak perempuan. Saya anak perempuan seorang je, lelaki 3 orang. Masa sakit saya terpaksa. Sebelum kahwin lagi, bila kahwin tu menantu pula tu. Saya lepaskan rumah, kereta semua jual. Sebab ni kita seorang je. Saya ni tambah apa semua banyak lah masa tu. Sebab beli rumah kan. Yelah dulu kita bekerja je, kita bukan kereta lah. Saya let go. Sekarang ni awak bagi saya hati kita juga. Kereta orang impak, van semua kan. Itu yang saya tinggal. Itu rezeki yang lain pula yang ni kan. Lepas tu umur 46 pula dia tak ada kawan mengandung. Saya dapat anak perempuan. Dapat dah 3 perempuan, 3 lelaki dah. Senang tu lewat juga. Itulah, terkejut tu. Kemo, radioterapi semua dah kena dah. 59. Tapi alhamdulillah lah, macam saya cakap lah, ni Cik dah nak bagi tahu lah orang semua yang dekat luar sana, bila mendengar luahan hati Puan Ella, Ibu Ella ni tadi, saya dapat rasa macam mana bagaimana Puan Ella ni mengharungi, menjaga anak-anak asnaf yatim dan asnaf ni. Bagaimana keikhlasan dia membesarkan anak-anak ni. Kalau kita dengar perjalanan pada awal selama 15 tahun ni Puan. 15 tahun untuk membesarkan anak-anak ni tanpa bantuan ya. Ni daripada personal Puan sendiri dan adalah sumbangan orang ramai dan Cik Dah sendiri mengharapkan bantuan anda semua, tuan-puan semua yang berkemampuan, walaupun RM1 sekalipun itu masih lagi membantu ya Puan. Sebab kita dekat Malaysia ni ada berapa banyak pula khidmat kebajikan dan kita ni ada berapa ramai pula rakyat Malaysia ni. Kalau seorang RM1 tu kata membantu, sebab kita hanya memerlukan berapa ratus ribu lagi Puan? 300,000 saja lagi untuk selamatkan rumah ini. Kita ada masa tempoh setahun je. Tak sampai. Dia sepatutnya bulan 11 20 minggu kita kena settlekan. So bila kita tak settlekan, dia ada syarat baru lah. Maknanya syarat dia, kita sewa sekarang ni RM5,000, dia naik kepada RM6,000. Interest late payment tu daripada 8% dia jadi 10%. Semakin lama makin tinggi ya Puan. So kita faham kita nak buat macam mana? Ya. Kan sebab kita bukan berubah ni undang-undang tu, tapi dah memang syarat tu bila nak kita ni Faham, sebab kita dah bayar hampir RM900,000. Sebaki pula yang kita kalau ikutkan dah tak perlu dah kita ada late interest kami semua bagai, tapi kita tak boleh nak capai target sebab bila kita mengharapkan sumbangan orang ramai, dia tak semeriah sumbangan masa Ramadan. Ramadan orang memang berlumba-lumba untuk bersedekah sebab pahala yang berganda. Tapi bulan lain pun maknanya. Tapi janganlah kita tunggu bulan Ramadan je sebab kita ni sepanjang tahun tu memang memerlukan costing kan. So memerlukan lagi dana. dengan kos bulanan kita. Bulanan kita pun dalam makan, perbelanjaan saya anak-anak. makan minum ni setakat ni alhamdulillah lah. Maknanya daripada perniagaan kita boleh recover. Tapi Puan, toiletries mahal tau sekarang. Betul. Jangan main-main. Makan minum tu kita boleh fikir lagi. Walaupun mahal, walaupun sekarang semuanya kos meningkat, penjagaan rutin anak-anak ni macam kita lah, kadang toiletries diorang perlukan tiap-tiap bulan tu macam perempuan dengan packnya. Perempuan ni maintenance dia tinggi. Betul. Dengan packnya dia lah kadang nak bedak itu, nak bedak ini. Lelaki senang je, minyak tak ada pun tak apa, sikat rambut, buat gigi dia pun bedak. Ya, saya ada anak perempuan. Tapi kadang pakaian dalam diorang ni terus pakaian dalam kita kena sendiri. Ya, betul. Dah anggap memang tak ada orang ni selalu. Siapa nak sendiri kan kalau tak kita. So, kita duduk dengan kita dah menjaga diorang ni from A to Z semua. Jadi tuan-tuan,
Cik Da ni menyeru pada anda semua kalau boleh, bukan kalau boleh, bantulah secepat mungkin, seawal mungkin untuk Ibu Ella ini untuk keperluan anak-anak dan untuk menyelamatkan rumah jalinan mesra jalinan kasih mesra aku buat sendiri, jalinan kasih ni ya, untuk yalah, untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita yang untuk meneruskan kehidupan diorang ni. Sebab apa yang kita yang dengar ni berat, kalau kita sendiri yang dengar ni berat, apatah lagi Ibu Ella ni yang mengharuinya. Jadi macam mana ibu saya ni dengan keadaan ibu tu sendiri, dengan anak-anak, saya tengok anak-anak ni dijaga dengan rapi ya. Dijaga dengan rapi. Kalau kita tengok diorang sihat walafiat, nampak happiness muka anak-anak. Alhamdulillah. Tapi kita boleh nampak muka-muka anak-anak yang terjaga dengan tidak dijaga. Macam mana hormat dia, macam mana air muka dia kan. So kita tahu memang ada banyak memang kewujudan rumah-rumah penjagaan anak-anak ni, anak-anak asnaf, anak-anak yatim ni memang banyak. Tapi kita tak rasa semua dapat menjalankan tanggungjawab macam mana yang salah satu yang Ibu Ella ni lakukan. Pun saya doakan semoga sihatlah. Kan nampak pun sihat, alhamdulillah. Tapi kita nak doakan lagi semoga sihat sebab dapat teruskan jaga anak-anak ni. Sampai anak-anak ibu jaga pada kecil, besar, sampai kahwin, kerja, sekolah, kerja, kahwin. Bayangkan belajar pun tinggi. Belajar Orang lah yang masuk Europe kan. Mana nak Ada dapat lagi lah tu? baru lagi 3 tahun seorang nominate sepanjang sejaga 15 tahun kita ada juga 2 kematian. Mana yang belum Sakit. cuti balik dengan waris, orang tu belajar cemerlang kami. Aku jadi pula tu balik pergi ni kerja tikus dekat sekolah. Sebelum sampai sekarang lah kita masih terpandang nama dia wajah dia. Berapa umur? Masa dia meninggal umur 15. Seorang lagi masih umur 17. Dia 17 sekian. 17 nak kata TV bukan TV lah, tapi paru-paru Infection. Itu kena dekat mana dia nak ni? dia balik rumah, cuti sekolah seminggu tu dan kita dapat Dekat sini tak ada pula kau nak kena infection tu. kita sini kalau demam anak-anak kemudian tunjuk kami demam panas apa semua tu kita kena buat ke Sekarang dah okey, sekarang dah okey. yang 11 tu ada menyatakan kita baik Raja Lawak. rasa ada kehilangan. So sebenarnya nama dia tu saya ambil tak pada nama anak saya. Siapa nama? Kalau kat Ita Humairah? dapat Nama anak saya Malah Takibah, nama dia Najwa Takibah. Yang tu dengan apa sebab? Itu pun jaga pada umur berapa tu? Tahu dia kami Tok Zahiri masa dia dengan kami tu seminggu sebelum tu kita nampak lah bila pergi tu baru kita perasan lah perubahan. Baring baca buku baring dengan saya Manja lah. ada seminggu nak balik salam berkali-kali dulu macam masih dapat kereta ya. Yang sikit saya pun saya ni hati tisu. Saya baru-baru buka belajar hati tisu sangat. Tapi sudah kuat lah sebenarnya. Dan bila dengar kisah anak-anak ni, bila ada orang rujuk kes kerja, rujuk kes kerja, saya sebelum nak rujuk kes Kak, ada satu kes yang saya pun tak tahulah kalau Kak dia mengamuk memang Kak dia macam tak tahulah cerita lah. Bila datang tu diorang ni memang kita bagi special attention sekali semua. Selama belas duduk bersendiri ya.
Kita pun trauma pun dia dalam traumatik dia. Kita pun sama dengan cerita dia. So macam mana ada job MC tak ada juga. Kita boleh jalan-jalan lagi. Ya, Kita tu buat aku session. tanya tu. Nak melawak ke kat atas? Suaminya Kak. Ya. Oh, nama dia apa? Ha? Nama isteri apa? Ni Jamilah. Inilah Kak Ida Mu'in lah. Nanti aku tunjuk video. Ada tukar. Akak ni Ada legend kakak. ni. Dia ni lagi. Jamilah. Yang ngaku ni Jamilah. Mak ayah macam lain. Sekolah daripada kecil. Sekolah daripada kecil. Sekarang 17. Kalau kita let's say Haikal. Haikal sini. Sini Haikal. Tanya nak tanya kan. Sini duduk dengan Encik. Sini dia angkat muda tau. Sinilah. Kau dah bayar anak aku dah. Sini. Apa lah? Tak Boleh. selesai lah. Sini. Saya macam encik saya pun sini. Habis kursi. Makcik ada bawah. Rumah orang. Duduk sini sikit, duduk sini Bagus. sikit. Dapat. Lagi. Masuk TV ni. Hadi. Lagi sikit. Lagi sikit. Macam tu. Itu umur apa? SPM tahun ni? Dah Tak ada gambar. dah sekolah. Tak sekolah. Sebab? Sebab Kita tahu. Kenapa bu? Okey, dia memang daripada kecil pas bersalin ke mak ayah sudah bercerai. So tinggalkan dia dengan Masuk. Masuk ni rasanya aku sekolah sampai 6 tahun. Ada pernah hantar tadika? pernah sekolah agama. Kan dia hantar macam kapal ke sekolah. Lepas tu kita dapat dia masuk dia 11 tahun. 11 tahun break camp. 13 lah lebih kurang. CCM lebih kurang kita. So bila dia jadi kepada kita, masa tu ayah dia ada lagi. Ayah dia sejak dia duduk dah 5 tahun ni, mana ayah dia tak pernah uja pun nak ambil ke nak apa semua. Tak pernah dalam masa 5 tahun ni dia adalah buat perangai yang kita faham kenapa dia buat macam tu. Macam kita kata dia nak attention, nak apa sebagainya. Kau memberontak lah kan Dia tak pernah bersekolah tapi dah tak ada tuition. Kurangnya dia ada basic. Ya, 3M. baca. Tapi matematik dia baik. Matematik dia tajam sikit. Dia congak je. Tak perlukan kalkulator ke apa semua. Itu dia istimewa. Sekolah lah. Sebab dia SPM tahun ni. Katanya dia SPM. So kalau kita pun nak hantar dia ke dia nak hantar dia ke Mahiran. Tapi dia sendiri pun confident level dia tak ada. Sebab itulah dia. Mengapakah? Oh, Tapi confident tadi bukan main. Siapa yang nama ni? Yes. Ada orang tanya-tanya, tanya. Siapa tanya? Kawan-kawan suruh tanya, dia pun tanya lah. Dia macam Kau kena Kawan- Siti Nurhaliza je. Kawan kan tak nak ke depan. dia boleh ke depan. Tapi kadang ada masa Hantar macam wakil. berapu-rapu sikit lah soalan dia. Kan macam berapu-rapu lah sikit soalan dia. Seronok tak duduk sini kan? Corona juga. Seronok jugalah. Kenapa masih ada jugalah? Sebab masa duduk mak angkat nak apa susah nak dapat. Apa beza rumah mak angkat dengan duduk dengan ibu? Dia beza dia macam kalau duduk kat sana makan pun makan biasa-biasa. Dekat sini ni dia lagi mewah. Nampak tak? Kalau ada program. Kalau ada program. Gaya banyak tak? Gaya kalau sini duduk sini boleh apa dah. Oh, Kebajikan terjagalah. Tapi kadang Kebajikan belanja terjagalah orang kat sini. nak beli tu, nak beli ni kan. Nak bagi je lah dia orang tu ambil lah. Kalau Yalah. kita satu ada duit, kita duduk kan. Biar anak-anak ni. Tapi kalau dia macam nak keluar-keluar petang-petang ni pun bagi. Setakat sini je lah. Kita bawah 17 tahun memang pantauan kita 24 jam. Yalah, bahaya kan? Bahaya. Mana sekarang tak dengan lepak-lepak pistol ni kan? apa sebagainya. Dia melepak ni lah. Selalu dekat. kalau keluar kena ramai-ramai lah. Kan program main bola depan mata kita je. Dia kalau seorang dua dah ke hujung-hujung tu kita dah risau. Yelah. Kita akan panggil. Sebab apa? Satu, budak-budak ni mula pengaruh. Sekarang ni rokok, vape. Itu je kita tak nak. Sebab dia orang ni semua pernah mencuba-cuba kan. Abang cuba tak? sekolah, balik. Dia Dulu. Lurus lah budak ni. Dia macam tu lurus. Lepas tu sekarang ni dah
budak lain pergi sekolah, dia duduk kat sini pun tak ada apa kan, penuh aktiviti, nak mengaji, nak solat pun kita dah buat dia semua kan. Nak ambil pendekatan untuk ulang kaji, tak ada subjek yang dia nak belajar. So sekarang ni kita latihan dia buat ayam gunting, jual ayam gunting. Aika, awak minat apa? Awak minat apa? Saya minat meniaga. Meniaga. Oh, okey, bagus. Awak dah besar nak jadi businessman lah. Awak selain daripada meniaga tu awak minat apa? Awak nak jadi apa? Awak rasa kalau awak dah besar, awak rasa awak nak jadi apa? Mak. Apa dia? Dia nak jadi penyanyi, nak jadi artis pula. Ya, so nyanyi sikit ya. Nyanyi sikit lah. Artis penyanyi tau. Tak ada. Habis kata tadi kita nak jadi penyanyi. Saya betul dia kira hobi. Hobi. Kau jangan gagak sangat, kau dah macam Shashi. Nak jadi penyanyi tak boleh takut tau. Nak nyanyi je. Gigi tu dah ke depan dah nyaring lah tu. Tapi seronok dari sini kan? Dia ada adik lain tu? Tak ada, mereka seorang IG ada IG. Dia tak ada, diorang tak ada. Dia Diorang tak ada menggunakan handphone. Kecuali Selepas abang 17 tahun baru. Dah sekarang ni Yang sama belajar ke apa semua baru. Sekarang ni umur apa? 17. Dia 17. Masih lagi belajar. Oh, lepas habis 17 dah. So yang paling besar 20. Kita Boleh pernah lepas ni lah. buat IG. Lepas tu nyanyi. Mana tahu boleh masuk ni Abang program reality. Ni menantu saya. Menantu. Warden. Oh, warden. Dia Kau pun banyak. nampak garang Ni apa? Warden Menantu saya. Menantu. Oh. Warden. Tapi boleh jadi kawan-kawan lah ni. Boleh jadi kawan-kawan ni. Lepas tu dia pun macam lebih pada akademi anak-anak kan. Dia conduct kelas-kelas ni lah latihan akademi anak-anak. Senang tak handle ni seorang? So, Banyak soalan tanya. Aku nampak ni. Dia ni lah, dia nak tahu. Ya. Dia ni ada a bit special sikit ni. Kadang dia dah tahu, tapi saja je lagi kan bertanya lagi. Ni geng I ni. Dah ada jawapan aku tanya lagi. Aunty pun macam ni juga. Oh, Oi. aunty je lah bayar Ini kat satu saya hari 40 17. kali tu orang Aunty tanya. dia anak perempuan tak 17. Tapi kena explore lah. Awak kena Haikal kena banyak explore lah. Haikal jangan ni. Sebenarnya budak-budak sekarang dia dah macam kata tadi bukan pasal 3M tu. Tapi sekarang lebih pada kemahiran. Kan kalau untuk kita hantar dia pada belajar untuk kemahiran semua, tapi mungkin ada. Kita tengok dulu sebab sebenarnya dia dua orang kita ni dia punya attitude macam saya kata tadi lah, kadang ada pertanyaan tu tak kena tempat, tak kena gaya, dan sometimes ada perangai-perangai dia memberontak. Kan? Jadi bila kita nak hantar keluar tu untuk buat akademi, sekarang ni macam dia marah lah. Faham. Kita dulu pernah macam kita assign dia since kau tak sekolah, sekarang ni kau jadi mata-mata ibu ataupun mata-mata duduk dekat selama kat atas tu, perhatikan mana-mana yang rasa macam Dia bagus jadi CCTV ni. salah, Banyak salah soalan aku ke benda. Tak, dia sama bersepahat je. Kau pun tak tahu. Saya sama-sama bersepahat dengan saya. Oh, dia baru tahu. Memanglah dia nak keluar, dia tu macam tu lah. Kau ni urus So, kita terpaksa lah tarik sekejap. Dia Okey, punya okey. tanggungjawab tu. Okey, subahat lepas tu? Saya bersepahat Subahat pasal apa? pasal apa? Selalunya subahat pasal apa? Kalau nampak saya minta sikit dulu baru beritahu. Minta sikit apa? Kau minta rasuah Minta apa? Dia contoh apa kalau tak nak ni, tak nak bagi tahu. Saya macam mau boleh kata kau ada buat. Alah, bagilah sikit, tak apa je tak beritahu. Sekarang dia nak bagi tahu. Saya beritahu. Oh, no. Tapi sebelum saya beritahu ni saya sisap dulu santai. Oh, kau isap dulu ke sana. Saya baru beritahu. Kau nampak tak warden kau baik? Dia dah Dia buat tahu dah. dah. Oh, cik dah tahu dah. Hebat budak ni Kau ni kelakar lah kan? Patut awak masuk Raja Lawak. Raja Lawak. Mega Raja Lawak. Awak ada bakat tau. Aku lah Tu awak. saya cakap dia mana budak-budak yang macam tak minat sangat nak belajar, nak apa semua, kita bagi, kita buka benda-benda ni bukan untuk kita sebenarnya. Yalah. Kita latihan training untuk orang. Cakap dia sampai satu masa besok ibu ayah ni tak ada, ataupun rumah jalinan kasih, ibu akan tinggalkan rumah jalinan kasih ni, mati tu dah pasti. Belajar. Kalau kamu rasa kamu boleh, besok ibu sendiri akan keluarkan modal. Yalah. Niagalah.
Tapi kena eloklah perangai. Kan? Sebab sekarang ni tak semestinya akademi tu apa. Dia mau tu kemahiran Sekarang ni. kemahiran SPM paling tinggi. Tak juga dah sekarang ni. Ya, betul. Dulu yes SPM boleh lagi. Benda pun saya pun tak push anak saya. STPM sekarang ni dah universiti pun. level diploma pun dah. Kan. Lagi tinggi lagi orang takut sebenarnya nak ambil tu. Yalah. Dia yang penting kemahiran. Kalau dia kata dia minat niaga semua kan, cabang niaga ni online boleh, offline boleh, semua boleh. Tapi sekarang Dulu kita buat ada kempen, kita belajar juga kat kempen. Sampai tu yang kita kata balik ni berhenti dah. Tengok dia pun sama, tengok TV sampai pukul 3, 4, 5 pagi, tengok handphone sampai 4, 5 pagi, handphone jaga, curi, ambil semua senyap kan. Saya kata macam mana kita nak lantik dia untuk jadi senior belajar. boleh kan? Kan? Lepas pergi kempen macam ni. Ngantuk. Rupanya Tapi sekarang ni Puan kita kan, tidur lambat, kita buyer-buyer pendek dia semua kan, saya tengok sekarang ni, dia orang pandai. Dekat TikTok, dekat Shopee semua, dia orang suka main telefon. So dia janakan pendapatan melalui telefon tu buat produk online ataupun affiliate. Besar-besar dia orang, kadang-kadang ribu-ribu dia orang dapat. Ya, betul. Dia orang Besar-besar dia orang. TikTok. Main TikTok. kadang orang just main gitar je apa pun dia gurau-gurau macam tu kan, Ada buat produk online, kan. buat live. Dia orang yang jadi suka Memang. pandai. Betul, itu yang kata orang yang Ambil tahu lah, lepas yang tahu menggunakan kaedah phone tu, tapi dia orang ni adalah buka balik history. Macam-macam benda yang di Google. Tu yang geram tu. Macam tu yang ibu kena ambil. Time buat affiliate ibu letakkan korang. Lepas tu habis je ambil balik. Itu that's the best Macam way dulu juga. yang marah pun kita buat budak-budak. Pukul 9 kita bagi, pukul 5 kita ambil. Ya, betul. Sebab dah kantoi. Malam tu. Faham? Sekarang telefon scary lah. Sekarang boleh access. Orang ni yang tu boleh, ni tak boleh. Jadi biar sama rata. Kau dah habis sekolah, kau nak pakai handphone, kena dapat mana besar mana hantar kau. Kita nak move to next session sebab saya Boleh, mari. Nak pergi sekolah. Okay, jom kita jalan-jalan. Ingat kan? Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Baik. Ke nak letak kat luar? Kita letak kat luar. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara. Cik dah nak pergi mana ni? Cik Dan nak tengok anak-anak makan. Cubaan suara 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Kita berada di sini guys. Persatuan Kebajikan dan Perlindungan Rumah Jalinan Kasih Anak Yatim Miskin Selangor. Waktu makan tengah hari. Assalamualaikum. Salam. Tengok anak-anak kita makan apa ni? Makan apa ni? Siapa masak? Mak masak. Mak masak. Mak ke ibu? Ada mak, ada ibu. Oh, okey. Oh, nampak sedap Orang ni sambal. Ni kenapa ni? Goreng. Sharing is caring. Selalu makan dalam talam. Tu abang-abang tu, saya tengok abang-abang makan pula. Bersih dapur, bersih semua. Tengok. Lepas makan cuci pinggan. Kita kena pakai selipar je ni. Tak tambah ke? Tak tambah ke? Ada budak-budak ni kan? Budak-budak semua. Sebab dia orang ada apa? Interaksi yang bersahaja. Mandu. Abang buat apa? Siapa nama? Azrin. Abang ni, handsome ni. Siapa nama? Nenek. Azrin. Umur berapa? Oh. 16. Oh, Azrin. Jadi bakat terpendam dia menyanyi. Seluruh sekolah adalah dapat bawah padu kerap. Wah, tadi nak menyanyi kau menang. Mengaji. Anak boleh jadi artis ni. Oh, mengaji lagi sedap. Alhamdulillah. Bolehlah setakat bacaan Yasin. Alhamdulillah. Alhamdulillah bawa anak-anak. 16 tahun dah boleh bawa dah. Alhamdulillah. Apa? Dah tua. Dah tua. Dah sudah yang kalau urut sekarang. Tapi bagus. Tapi maknanya dia selalunya budak-budak ni kalau dia happy, dia akan bercerita. Dia akan bercakap. Berinteraksi. Oh, nak letak Tuhan, nak kamar lepas makan.
nampak? Tak sampai dah. Disiplin. Ada yang nak atas. Ada semua lagi. Ni kau balik sekolah tadi ni? Ni nak pergi sekolah. Baru lagi sekolah. Ni nak sekolah pertama. Kan? Ada siapa nama? Siapa nama? Awa sekolah mana Awa? Seorang Awa umur berapa? Ni istimewa sikit adik kita ni. Yeah. Bolehlah apa-apa. Ni dapur dia orang guys. Buat simpanan. masa ada lawan dia. Mana yang meniaga kat depan tu, dia meniaga lah. Niaga start pukul apa? Biasa kita kalau pagi, ibu jual nasi lemak, pagi kita dah mula Buat dah. nasi Tapi- lemak, Bu, ya? Tapi hari ni tak ada buat tadi, sebab ada syuting. dah. Faham. So, lepas tu ni lah, ikut ayam gunting, sate, lepas tu air plate dan burger sampai malam. So sekarang ni kita dah tengok adik-adik kita, anak-anak kita dah makan, kita nak Bahagia lah. kan nak tengok pula tempat Di atas. tempat bilik dia, tempat tinggal dia. Assalamualaikum. Senyum. Bye-bye. Bye-bye. Alright. Makan. Dalam Hawa ni. Hawa ni kenapa wangi sangat? Hawa pakai bedak apa? Ha? Hawa wangi lah. Wangi lah. Cium sikit boleh? Adik handsome. Cium. Sini lah. Ni besar-besar nak jadi apa? Hawa Nak jadi polis. Ha? Amin Hawa. Penyanyi ke? Tak. Dah? Dia cik polis. Ha? Dia nak jadi polis. Polis? Alamak, polis. Okey. InsyaAllah hantu doakan. Sini. Ni penyanyi ni. Penyanyi dan peniaga. Apa? Businessman. Darjah 3. Ini ada ni. Darjah 2. Ni. Ini darjah berapa? 5 tahun. La ilah. 6 tahun. 6 tahun. Yang ini? Berapa tahun? 6 tahun juga. Sayanglah. Tak apalah. Ibu. Tak salah sayang ibu. Dua anak yatim, Abang tak nak sayang ibu? Ini yang paling Allah ya Allah. Ni nak jadi apa yang ni? Tak tahu. Ni Kenapa? Jatuh cuma tak tahu juga. Besar-besar tak tahu jadi apa. Ni tak tahu. main bola waktu Hari hujan. tu nak jadi penyanyi. Masa tergelecek, orang lain dia. La ilaha illallah. Hari ni kita buka jahitan ni. 3 jahitan. Ya. Mari sini lah, tengok ni, tengok kepala. Orang hujan-hujan duduk kat rumah ada main bola. Ini yang baik. Orang Main main bola bola tau. kat sini.